Bahan bacaan ada 4 kesemuanya. Yang pertama, buku fiksyen. Buku bukan fiksyen. Yang ketiga, bukan buku. Dan yang keempat, bahan digital. Kita akan tengok keempat-empat bahan ini satu demi satu. Yang pertama, kita tengok buku fiksyen yang bermaksud penulisan berdasarkan rekaan dan khayalan penulis semata-mata. Maksudnya, penulis cipta buku ni untuk beri keseronokan dan juga beri pengajaran kepada kita. Contohnya cerita misteri, cerita sejarah, cerita legenda seperti Cinderella, cerita tentang haiwan, cerita rakyat, bawang merah, bawang putih, cerita sains. Ada juga tentang cerita sukan untuk timbulkan minat awak dalam sukan. Cerita seram, contohnya cerita Pontianak, hantu Pontianak tak wujud. Jadi dia cipta untuk beri kita keseronokan sahaja. Cerita khayalan, cerita dongeng, cerita teladan untuk beri kita pengajaran. Ada juga cerita penyiasatan. Ini adalah contoh. Yang kedua, buku bukan fiksyen bersifatkan berbentuk pengetahuan dan mengandungi fakta yang benar. Okey, contoh yang selalu kita tengok ialah tentang kamus ataupun ensiklopedia. Buku bukan fiksyen ni bersifat ilmiah. Contoh lagi, ensiklopedia dinosaur, ensiklopedia bahasa Melayu, peribahasa bergambar, pantun, tentang atlas, buku tentang bumi, tentang majalah asuh. Yang ni buku bukan fiksyen, dia lebih skema, lebih berbentuk fakta. Okey, yang ketiga, bukan buku. Contohnya seperti klip video ni ataupun CD tentang pembelajaran ataupun komik Upin Ipin pun boleh baca, boleh catat dalam e-nilam. Tetapi dia bukan buku sebab dia komik. Kemudian awak pergi ke klinik, awak ada tengok poster tentang COVID-19. Awak baca. Bila awak baca poster ni, boleh dicatatkan dalam e-nilam walaupun poster tu satu helai sahaja. Okey, lagi. Awak pergi ke pejabat Felda tu. Awak tengok ada carta organisasi Felda. Awak tengok, ketua dia nama Encik Ali. Pembantu dia nama Encik Abu. Okey, lagi orang yang kerja kat bawah dia nama apa. Bila awak tengok dari atas sampai bawah, itu ialah carta bukan buku, boleh dimasukkan dalam e-nilam. Sangat senang. Okey, ini adalah contoh lagi untuk bahan bukan buku, dapura, rencana, cerpen, majalah, peta. Awak tengok peta dunia. Boleh dimasukkan dalam e-nilam, brochure ni. Awak pergi ke klinik juga, sementara tunggu giliran tu awak ambil klinik tempat rak tu, ada tajuk dia menjaga kebersihan amalan mulia. Awak pun baca. Boleh dicatatkan dalam e-nilam. Artikel dalam surat khabar, contohnya, artikel yang paling menarik tu, awak suka baca, awak baca tentang global warming a solution. Awak baca dari depan, dari awal sampai akhir, awak masukkan dalam e-nilam. Bayangkan satu surat khabar tu, berapa banyak artikel yang boleh kita masukkan dalam e-nilam. Sangat untung, sangat mudah. Okey, seterusnya, katalog. Nak pergi kedai, awak nak beli TV, awak tengok ada katalog. Awak baca katalog pun boleh dimasukkan dalam e-nilam. Manual pengguna, contoh lagi, awak beli termometer. Awak nampak tak manual pengguna tu? Yang itu. Awak baca cara nak guna termometer, cara nak pasang dia macam mana. Awak baca pun boleh dimasukkan bahan bacaan tu dalam e-nilam. Lagi buku scrap yang teacher awak minta buat tu, bila dah siap buku scrap, awak baca balik dari muka surat depan sampai muka surat akhir, awak catatkan dalam e-nilam. Okey, ini adalah komik. Komik ni ramai yang keliru tentang komik. Komik ni sebenarnya buku fiksyen ke, bukan fiksyen ke bukan buku. Okey, sebenarnya macam ini. Komik yang ada ISBN ni maksudnya barcode. Barcode yang macam nak beli barang tu kan. Komik yang ada ISBN, kita kelaskan dia kepada dua. Kita tengok, kalau komik tu tidak berkaitan dengan pembelajaran, dia ialah komik fiksyen. Kalau komik tu tentang ilmu pembelajaran ilmiah, dia ialah komik bukan fiksyen. Okey, ni contoh barcode dia ya. Dan katakanlah komik tu tak ada benda ni, tak ada barcode. Maksudnya dia komik bahan bukan buku. Okey, jelas ya tentang komik? Tengok ISBN dia tu. Ada ke tak ada? Okay, seterusnya, yang terakhir, bahan digital. Contoh bahan digital, kita ambil dari sumber internet. Contohnya, awak baca buku di rak buku maya PSS SPDU. Awak baca, kemudian sumber internet tu dari mana? Awak nampak tak yang petak berwarna merah ni? Awak copy, awak salin yang berwarna merah ni. Ini ialah sumbernya. Okay, kalau awak nak baca buku dari rak maya sekolah lain pun boleh, tak ada masalah. Okey, lagi. Cikgu tak nak bacalah dekat rak buku maya, cikgu nak cari kat Google. Cikgu type kat Google, baca buku cerita BM. Okey, contohlah kan. Lepas tu cikgu klik yang ini. Cikgu nak baca yang ni. Damak Raja Bohong. Cikgu nak salin kat mana URL dia? Salin yang ini. Cikgu akan copy yang ini, salin yang ini, masukkan dalam e-nilam. Okey, boleh? Okey, jadi dah jelas tentang 4 jenis bahan bacaan. Ada buku fiksyen, kita dah faham. Buku bukan fiksyen, maksudnya buku ilmiah yang bersifat fakta. Bahan bukan buku. Dan yang keempat, bahan digital. Harap kamu jelas tentang yang ini sebab yang ini kita nak masukkan sewaktu kita nak klik-klik e-nilam kita. Okey, seterusnya. Tahap 1, kalau boleh cikgu nak awak baca buku yang nipis, yang 20 muka surat ke bawah. Awak boleh baca buku yang ada 10 muka surat,
8 muka surat, buku yang ada gambar banyak, tak payah banyak tulisan. Okay, untuk tahap 1, 2, tahun 1, 2 dan 3. Untuk tahap 2 pula, digalakkan untuk baca buku 20 muka surat dan ke atas. Sebab kita dah dewasa kan, bacalah yang sedikit panjang. Okay, tapi kalau tak ada juga tak ada masalah lah. Kalau boleh, cikgu nak yang 21 lah tebalnya kan. Okay. Target buku untuk awak pada bulan September ni, cikgu harap seminggu awak dapat baca 5 bahan bacaan. Tak semestinya buku ya, cikgu dah jelaskan. Poster pun boleh, katalog pun boleh, yang mudah-mudah saja. Brosur, buku scrap, awak baca dan catatkan dalam e-lam. Kemudian sebulan awak akan dapat 20 bahan bacaan dan setahun awak akan dapat 240 bahan bacaan. Nak buat apa buku banyak-banyak ni cikgu? e-lam itu sangat penting. Kenapa pentingnya e-lam? Kita nak dapat markah yang tinggi dalam PAJSK kita. Untuk tahap 2 kita ada PAJSK. Untuk tahun 6, bila awak nak masuk ke sekolah menengah yang bagus-bagus, kita akan tengok markah PAJSK. e-lam pun ada dalam PAJSK. Okay, jadi, katakanlah awak baca buku, baru baca 10 je buku dalam e-lam. Agak-agak berapa bintang yang awak dapat? Okay. Awak dapat 0 bintang. Sebab nak dapatkan 1 bintang, awak kena baca buku sekurang-kurangnya 144 buah buku. Baru awak dapat 1 bintang. Faham? Jadi kena baca buku banyak, bermula dari tahun 1, tahun 2, tahun 3, 4, 5, 6. Campur sekali awak akan dapat banyak buku dan banyak juga markah PAJSK awak. Nanti awak boleh bertanding ke peringkat daerah Jerantuk, peringkat negeri Pahang, peringkat Malaysia.